Mana ibu? Assalamualaikum anakku. Anak ibu yang ibu sayang. Raya kali ni terasa lain kan? Aku percaya bahawa kerja keras mampu mengubah kehidupan. Tapi dalam mengejar impian, aku lupa sesuatu yang lebih penting. Selamat pagi. Salam. Hello. Nak apa Mrs? Orang tengah kerja ni. Nak apa? Call je lah. Beli barang raya? Beli apa? Dah, nanti orang bagilah duit. Nak raya-raya ni. Orang bukan boleh cuti raya pun. Yelah. Nanti orang bagi duit. Pandailah ibu beli sendiri. Dah, orang dah kerja ni. Dah. Orang dah cakap tadi kan, orang akan masukkan duit. Ha? Hello? Siapa ni? Hospital? Ada apa ni? Ada apa ni? Mana ibu? Assalamualaikum, selamat raya. Hafiz. Allah, Syauki. Kau nampak lama tak di kampung dah kan? Bukan tak nak balik. Busy, kerja banyak lagi ni nak kena buat. Bang, ada benda yang kita tak boleh beli dengan duit bang. Mak kita, ayah kita, keluarga kita, yang kita tak boleh beli dengan duit. Aku dah rasa kehilangan dua orang tua aku. Tak boleh ganti bang. Kau boleh ada kereta besar, kau boleh ada rumah besar, tapi kau tak diganti dengan parent yang hilang. Selagi ada masa ni, berbaktilah dekat keluarga yang kita ada lagi. Kan? Okey, aku balik dulu. Nanti kalau free datang rumah masa raya ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum anakku. Anak ibu yang ibu sayang. Raya kali ni terasa lain kan? Ibu minta maaf sebab ibu tak dapat bersama kamu raya ni. Mesti kamu penat sebab bekerja keras untuk ibu kan? Terima kasih wahai anakku sayang. Ibu nak pesan kat kamu, walau di mana pun ibu berada, hati ibu tetap dengan kamu. Jangan bersedih ya. Senyum dan raikanlah hari raya ni dengan penuh kesyukuran. Ibu bangga dengan kamu dan ibu sentiasa sayang kamu. Doa ibu sentiasa bersama kamu. Selamat hari raya wahai anakku.